Tunku Ismail dikabarkan bakal mengambil keputusan drastik untuk menamatkan khidmat Ketua Jurulatih Xisco Muñoz dan akan memanggil semula Esteban Solari susulan kekalahan mengecewakan JDT di tangan Buriram United. TMJ memberi bayangan bahawa perubahan drastik akan berlaku dalam struktur kejurulatihan pasukan. Kekalahan kepada Buriram dianggap sebagai puncak kegagalan pengendali asal Sepanyol itu bersama JDT. Apa yang lebih menarik, nama bekas pengendali JDT, Esteban Solari, disebut-sebut bakal kembali mengemudi pasukan menggantikan Xisco Muñoz. Rata-rata penyokong Tegar Harimau Selatan mahukan sentuhan magic jurulatih asal Argentina itu kembali bagi memantapkan semula jentera serangan pasukan. Solari sebelum ini pernah membawa JDT mengecapi kejayaan luar biasa di pentas Liga Domestik dan Asia. Selain itu, beliau juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan barisan pemain sedia ada dan memahami falsafah permainan yang dimahukan pihak pengurusan. Adakah Tano Solari akan kembali ke Stadium Sultan Ibrahim? Sama-sama kita nantikan pengumuman rasmi daripada pihak kelab dalam masa terdekat.